Hari ni kita di Kampung Ricin Hulu. Majlis pelancaran aplikasi My Agrinity. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aida, cuba cerita sikit apa benda ni? Okey, terima kasih pihak Putera Sains Park. Okey, My Agrinity adalah satu projek pemerkasaan penternakan ayam kampung yang kita jalankan projek bengkel di Kampung Rincin Hulu, dan untuk masa akan datang ianya akan berkembang bukan saja untuk pemerkasaan penternakan ayam kampung di Kampung Rincin Hulu tapi di seluruh Malaysia. Dia ada apps kan? Untuk apa? Yes, dia ada apps iaitu apps My Agrinity. So apps ini adalah satu aplikasi di mana kita nak membantu para penternak. So di dalam apps tu segala ilmu information terdapat dalam apps. So tidak perlu membaca dalam bentuk paper, tapi hanya di hujung jari. Nak tajuk pembuatan dedak, pengurusan penyakit, pemasaran. So semua tersedia di dalam apps My Agrinity. Apa manfaatnya? Okey, manfaatnya sangat besar, iaitu kita dah rancang, iaitu melalui apps My Agrinity, para penternak boleh mendapatkan information yang terkini, boleh menyimpan data, boleh menguruskan operasi penternakan dengan lebih sistematik. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Apa perasaan anda?